Betul ke Naruto adalah Hokage yang paling kuat dalam anime Naruto ke Hashirama Senju? So guys, untuk dalam video kali ni kita akan buat ranking Hokage yang paling kuat dalam series Naruto. Tapi sebelum tu guys, korang tengok hoodie anime Naruto yang aku pakai ni. Design memang mantap gila. Sekarang ni ada harga promo tau, aku beli kat TikTok. Kalau korang minat dengan hoodie anime Naruto macam aku pakai ni, dia ada macam-macam design. Korang boleh terus order dekat bag kuning di bawah. Okay, let's go. Yang ke-8 adalah Hokage yang paling latest, iaitu Nara Shikamaru. Kali ikutkan sampai sekarang Shikamaru masih lagi belum official diangkat sebagai Hokage yang ke-8. Dekat monumen muka Hokage pun masih lagi tak ada muka Shikamaru. Jujur cakap, dari segi kekuatan fizikal ataupun raw power, dia memang paling bawah. Dia sendiri pun mengaku dia malas nak bergaduh tau. Tapi korang jangan main-main dia punya IQ. IQ dia memang tinggi weh. Dia menang bukan sebab tumbukan padu, tapi sebab dia dah rancang 100 langkah depan musuh. Tapi itulah, dalam dunia ninja yang penuh dengan shinobi yang kuat, guna otak memang tak cukup nak compete dengan kebolehan Hokage yang lain. Yang ketujuh pula adalah the legendary Sannin kita, iaitu Tsunade. Dari segi kekuatan fizikal memang cukup padu. Dia punya healing pun antara yang paling hebat dalam series Naruto. Selagi tak hancur dia punya kepala, dia boleh je survive. Cuma masalahnya gaya berlawan dia ni agak terlalu straightforward tau. Dia terlalu tak ada skill padu-padu sangat lah. Kalau lawan musuh yang laju dan mempunyai skill tahap God of Shinobi, memang tak ke manalah Tsunade ni. Seterusnya adalah C, kopi ninja, iaitu Hatake Kakashi. Walaupun masa jadi Hokage dia dah tak ada Sharingan, Kakashi tetap bahaya sebab dia dah ada beribu jutsu. Dia makin matang, stamina makin stabil dan purple lightning dia memang solid. Dia ni kira all-rounder lah. Bijak ada, skill ada, tapi nak banding dengan raksasa clan Senju yang lain kan, berat sikit lah. Tapi memang tak dinafikan kalaulah Kakashi still masih lagi ada kedua mata Sharingan yang Obito bagi tu, aku tak akan teragak untuk letak Kakashi dekat ranking yang lagi tinggi. Yang kelima pula tak lain dan tak bukan adalah The Professor, iaitu Sarutobi Hiruzen. Korang cuba bayangkan, dia ni tahu semua jutsu yang ada kat Konoha dan dia boleh gunakan kelima-lima elemen. Masa tua pun dia boleh fight dengan Orochimaru dengan dua Hokage Edo Tensei. Kalau korang tengok dia masa muda, time Hiruzen masih lagi prime, memang dia ni antara yang paling ditakuti lah. Tapi sayangnya kita tak nampak sangat peak dia masa dia tengah prime. Yang keempat adalah si pembenci klan Uchiha, iaitu Tobirama Senju. Dia ni lah pencipta segala Forbidden Jutsu tau. Dia ni dah lah laju gila, pakai elemen air, dan dia juga yang cipta Shadow Clone yang selalu Naruto guna, Flying Raijin yang Minato guna, Edo Tensei dan macam-macam lagi. Tobirama ni jenis ninja yang praktikal, tak banyak seimbang. Lepas tu dia teruskan lawan je, lepas tu KO kan musuh. Kalau korang Uchiha memang dia ni lah nightmare korang semua.